Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi hari ini saya nak tunjuk kepada anda cara-cara kita nak tukar masa pada Proton S70 spek premium. Okey, jadi kat bahagian tepi tombol signal ni dia ada tulis trip. Okey, jadi caranya mudah saja. Ada tekan saja trip ni. Okey, tekan sekali. Okey, dia tunjuk ke bahagian minyak. Okey, ada tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi, tekan lagi sampailah bahagian jam tu berkelip-kelip. Okey. Masa dia berkelip-kelip ni, anda tekan lama kat bahagian trip ni sampailah dia pergi kepada nombor 15 tu. Okey, kemudian anda tekan dia jadi 16, 17. Okey, jadi anda klik-klik lah sampailah anda jumpa waktu yang sesuai. Okey, contohnya sekarang pukul 3.26. Okey. Okey, jadi saya pergi kepada 15, 14, 15. Okey, tak apalah, terlepas dah. Okey, 16, 26. Okey, anda tunggu selama 5 saat, dia akan pergi pula kepada bahagian minit. Kemudian anda tekanlah. Contohnya sekarang pukul 4.40 contoh ya. Anda tekan. Okey, contoh ni masa dia, anda pun biarkan saja selama lebih kurang 5 saat. Bukan 5 minit tapi 5 saat. Okey. Jadi itulah caranya untuk anda tukar waktu pada bahagian meter ni lah, Proton S70 spek premium. Okey, terima kasih.